Assalamualaikum, hai semua. Saya Luqman Hanif bin Muhammad Auda, merupakan Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa di FK UTHM. Di FKE kita ada program Bachelor of Electronic Engineering, Robotics and Artificial Intelligence System with Honours, atau dalam bahasa Melayunya adalah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik, Robotik dan Sistem Kecerdasan Buatan dengan Kepujian. Program ini mempunyai 135 kredit dan diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia. Okay, di dalam program ini, kita ada pelbagai kursus yang berkaitan dengan robotik dan AI. Contohnya Robot Operating System, Artificial Intelligence Control System, Mobile Robotics dan sebagainya. Dan kesemua subjek-subjek yang ditawarkan dalam program ini adalah selari dengan National Robotic Roadmap dan juga National AI Roadmap. So ini adalah program kejuruteraan robotik dan AI yang pertama di Malaysia. Okay, dari segi prospek kerjaya, pelajar-pelajar lepasan daripada program ini berpeluang untuk bekerja dalam pelbagai sektor berkaitan dengan robotik, AI dan juga automation, dan boleh bekerja di dalam dan juga di luar negara. So selain itu, pelajar lepasan daripada program ini berpeluang untuk mendaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia sebagai Professional Engineer dengan gelaran IR. So ini adalah robot-robot yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar FKE sendiri. Jadi jika anda berminat dalam bidang robotik dan AI, jom masuk FKE.